Betul, awal-awal pun Aziz pun tanya diri Aziz sendiri, aku macam pandang muzik ni serius ke atau part time ke, macam samalah. Halo, Assalamualaikum. Hai Natalia. Hai, Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Natalia macam mana? Sihat. Aziz, jadi macam ramai sebenarnya dah tahu Aziz ni belajar di UK kan. Dah complete degree dah. Jadi lepas degree tu agaknya bila dah kembali ke tanah air, ada tak apa-apa perancangan baru? Alhamdulillah, ijazah pun dah habis. So, buat sekarang Aziz tengah just duduk rumah, tulis lagu and plan bila nak come back dengan single terbaru. Ada actually a single that kita akan release dalam beberapa minggu. Tetapi single yang betul-betul Aziz ada dekat Malaysia boleh promo. Sebab sebelum ni pun lagu 2020 and also kembali kita buat virtually. Aziz shoot pun dekat rumah dengan green screen. Tapi Aziz tak sabar and akan kita merancang Aziz balik Malaysia boleh record music video macam biasa, macam dulu. Jadi macam kalau kita lihat kan lagu-lagu yang Aziz nyanyikan, sebenarnya lagu-lagu dia very slow, yang very relaxing macam tu tau. Yes. That kind of vibe yang saya dapat lah. Tak tahu lah orang lain dengar macam tiba-tiba macam rock ke, tak tahu kan. Jadi lagu-lagu lepas ni akan genre yang macam tu atau macam mana? Untuk lagu yang Aziz akan release soon, dia sedikit berbeza. People say macam Aziz punya genre ni maybe macam pop acoustic. Dia betul slow tapi dia macam mid tempo. Tapi lagu yang baru ni dia more macam country. So I'm like going through a fasa hidup sekarang bila Aziz nak try benda-benda baru. Dalam music pun Aziz nak try genre-genre baru. Tak adalah country sangat, tak adalah cowboy sangat, tapi dia macam like the inspiration country music. Kiranya macam lirik semua dah ada ataupun just yang ni just perancangan? Yang ni semua lyrics dah ada. Kita pun dah record. Aziz record dekat Brunei. Kita send produce dekat Malaysia macam lagu-lagu sebelum ni. Lagu ni actually yang akan release ni ditulis oleh Amir Mazdi. So it's something macam Aziz, dia susah juga because dia macam out of my comfort zone kan. Tetapi Aziz rasa benda tu necessary sangat for me untuk grow as an artist, untuk try benda-benda baru. Waktu belajar di UK, ada tak yang tahu yang sebenarnya Aziz ni merupakan seorang penyanyi terkenal? Adalah beberapa orang, beberapa students usually dari Malaysia. Yang dari Brunei tu memang dah tahulah sebab Brunei pun kecil. Tapi usually Malaysians lah sebab Aziz study luar London. So kita punya society tu, Malaysian society, Brunei society tak besar sangat. Tapi bila jumpa first time memang orang macam macam pernah tengok je dekat TV, benda macam tu lah. Tapi diorang chill je, it's very friendly. Aziz tak pernah terfikir tiba-tiba nak menjadi penyanyi di UK ke kan? Tempat lain, negara lain. Memang Aziz minat lagu bahasa English pun, and then masa awal-awal tulis lagu pun Aziz tulis dalam bahasa English. So bila Aziz dekat UK hari tu ada opportunity, ada kesempatan untuk ambil gitar dari busker, dari orang yang tengah basking di jalan, and Aziz pun ambil gitar dia and tanya if I could nyanyi beberapa lagu, and dia pun macam on je. Kalau dekat Instagram ada Aziz post video tu. So tu macam satu pengalaman lah, tapi untuk betul-betul jadi artis luar international setakat ni belum ready. Kenapa Aziz tak pernah rasa macam nak take it serious, mungkin jadi penyanyi luar negara? Sebab apa? Tak tahu lah, macam Aziz rasa sekarang pun Aziz dari budak Brunei and Malaysia pun dah international bagi Aziz, and I haven't macam rasa Aziz betul-betul dah macam make an impression dekat Malaysia. Bila Aziz dah buat benda tu, bila dah settle dekat Malaysia, bila nama Aziz dah terkenal, mungkin lepas tu Aziz akan try international. Macam kalau kita lihat Aziz sebenarnya bila belajar dekat luar negara, belajar di UK, ijazah yang dipegang bukanlah berkaitan dengan muzik. Jadi macam Aziz pandang career muzik ini serius ke ataupun sekadar macam part time ke atau macam mana? Betul, awal-awal pun Aziz pun tanya diri Aziz sendiri, aku macam pandang muzik ni serius ke atau part time ke, macam samalah. Tapi Aziz rasa macam when I finally pindah ke UK untuk belajar tu kan, I realise that yang nak benda ni, Aziz nak benda ni juga, nak dapatkan ijazah tu, tapi it's for my parents. It's macam untuk mak dan bapa Aziz, so they know that kalau apa-apa muzik tak jadi atau fail, I always have this ijazah yang boleh tolong Aziz dapat kerja lain ke apa ke. Tapi sekarang Aziz dah complete, dah ada ijazah tu, Aziz rasa Aziz nak give my all full time to music.